berita hot baru sapa. Hari ni Iran buat serangan pula dengan nama serangan ialah True Promise 4. Okey, maksudnya round yang ke-61. Set kita masuk. Yang baru masuk minta tolong follow dan share supaya view kita ni tak kurang daripada 100k. Terima kasih sobat. Okey, Iran royak dengan jelas hari ni tujuan serangan kali ni sekiranya nak balas dendam kepada pemimpin tinggi dia yang baru korban iaitu Larijani. Dalam round yang 61 ni pegawai IRGC Iran bui lepas peluru pandu yang jenis nama dia Castle Breaker Imad. Okey, lepas tu mari dengan Khorramshahr dengan Qadar yang banyak bawa kepada kepala peledak. Okey, Iran royak juga peluru dia tak kena kaca langsung kali ni, memang lacak molek kali ni. Okey, dia berjaya dah kena ratusan sasaran dekat tentera Tel Aviv, Israel. Okey, maksudnya kali yang round ke-61 ni kira memang jadi molek lah. Dia royak tu memang kemah. Jadi kemah saya awak. Okey, lepas serangan udara ni banyak kawasan Tel Aviv terus gelap. Okey, elektrik bekalan terputus dan ikut kiraan Iran, korban dalam perserangan kali ini boleh capai ke 230 orang. Okey, mungkin tak dilaporkan. Tapi memang padu jadi molek. Ini antara serangan yang paling besar atas Israel sepanjang konflik kali ni. Jadi, kiranya berjaya lah. Dan kalau tengok detail serangan ni, sekurang-kurangnya ada 3 perkara penting. Okey, pertama, jelas nampak IRGC Iran ni masih kuat lagi bui balasan, bui tindak balas. Stok peluru dia memang banyak lagi. Okey, nak tarik panjang sampai setahun dua ni rasanya tak jadi hal. Ada media anggarkan Iran masih ada lebih dalam 2,500 peluru berpandu. Jadi angka ni nampak logik. Okey, dalam masa yang sama kilang peluru pandu bawah tanah Iran terus gigih buat kerja. Moga masuk mood perang dah, memang lacak molek. Okey, lagi pentingnya dari serangan terbaru ni Iran makin banyak guna peluru hak berat. Okey, hak ni yang beri kesan lagi besar ke Amerika dan Israel. Okey, sebelum ni peluru biasa je yang dia guna banyak dah. Maksudnya sistem pertahanan udara Israel dengan Amerika pun makin susuk. Dan sistem Iron Dome pula dari dulu memang kuat. Lepas tu ni capai tak banyak, cuma 30% kejayaan je untuk tangkisan. Jadinya lah ni Iran dah baru mula je game guna peluru pandu hak berat. Baru start. Makanya serangan pasar besar-besaran ni baru nak betul-betul mula. Baru tekan gear nak jalan. Okey, saya awak stay tune ya untuk info lanjut. Hak yang baru masuk follow tu, terima kasih banyak Dan dengan itu kita nak ucapkan selamat hari raya dan maaf zahir dan batin. Bye.